Assalamualaikum. So hari ni saya berada di Hotel Tamu Kuala Lumpur. So inilah keadaan bilik standard room. So ada katil queen. Kemudian kita tengok sekejap dekat pandangan luar dia. Pandangan daripada luar tingkap. So bilik saya ni so, ada dua menara lah, menara Kuala Lumpur. Okey. So area kampung baru ni. So nampak jugalah KLCC. Kemudian so daripada ruang sisi tepi ni. Okey. So inilah keadaan dia. So ini adalah bilik yang paling murah lah daripada semua jenis bilik lah. So standard room ni yang beginilah. So ni adalah kali pertama lah saya sampai ke Hotel Tamu. Okey. Dan daripada segi toilet pula, so, inilah ruang toilet dia. Okey. So ni adalah keadaan dia. Saya sebenarnya okey lah dengan harga yang ditawarkan.